Benda paling mudah kalau kita nak tengok satu syarikat emas tu dekat ke arah scam ke tak, dealer-dealer dia, ejen-ejen dia, dia promote apa? Dia promote emas ke, dia promote barang kemas ke, ataupun dia promote program. Kebanyakan daripada company-company yang terlibat dengan skim yang menggunakan emas tapi money game di belakang ni, dia banyak jual program. Dia bukan fokus kepada retail ataupun fokus kepada buyback ke, fokus kepada jualan barang tu sendiri, yang dia lebih kepada fokus untuk head hunting. Sebab dia boleh jual program tu, yang mana program ni boleh memberikan pulangan yang banyak kepada ejen-ejen ni. So anda kena betul-betul perhatikan apa yang di-offer oleh dealer-dealer, ejen-ejen tertentu ni. Okay, itu je. Tengok dia, kalau company emas, dia jual emas ke tak, ataupun dia jual program di belakang, emas konon-konon ada di depan. So kena berhati-hati.